Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sambutan Hari Perancang Bandar Dunia peringkat negeri. Dipilih baling atas signifikannya baling dengan aspek sejarah alam sekitar, pembangunan yang pesat. Maka Plan Malaysia Kedah pilih daerah baling, buat di masjid. Adalah ciri-ciri yang saya sebut dalam ucapan tadi. Sebagai institusi yang akan membentuk jiwa dalam kepesertaan bangunan ni, kena distabilkan juga pembentukan emosi rohani seiring dengan pembangunan bandar-bandar. Terima kasih kepada Plan Malaysia Kedah dan Ibu Pejabat Plan Malaysia. Datuk Elia ada datang untuk apa? Nyanyi. Bagi kita lagu Lami Salib. Kalau ada soalan tentang perancang bandar boleh tanya Datuk. Kalau ada soalan tentang hal-hal lain, Datuk saya tanya. Terima kasih. Okey, kalau ada soalan sila tanya. Siapa nak mula? Hampa ada dah jawapan tapi hampa nak tanya juga. Itu masalah berlaku dalam dunia ni. Tahu dah tapi saja nak tanya. Gatal mulut. Lepas tu nak tulis bagi panas-panas. Betul sini nak tanya pasal masa. Kau dah kata dah. Itu yang saya kata tu. You sudah tahu. You tanya Datuk Bandar dah jawab. You lagi mau tanya saya pula. Jawapannya sama lah. Itu peranan, ada fungsi, tanggungjawab, petak, embas. Jadi Datuk Bandar dah bagi penjelasan, saya rasa semua dah clear. Bila dia angkat kepada pihak berkuasa negeri, baru masuk petak saya. Sekarang belum lagi. Faham tak? Bila dia angkat mai kepada PBN, PBN akan buat keputusan, akan bertimbang. Masa tu kena mesyuarat dalam Esko. Masa tu ada baru ada keputusan, tanya sekarang tak ada keputusan lagi. Proses dia masih dalam program peringkat bantahan. Untuk apa nama? Semakan dan bantahan. Pada peringkat ni lah. Jadi you jangan buat kesimpulan cukai sudah naik, itu tak betul. Dan naik pula 245%, lagi tak betul. Yang turun you tak nak sebut. Turun pun ada. Dalam rancangan tu, seorang yang dapat notis 90,000 berapa ratus pegangan tu, notis turun pun ada. Kenapa orang tak sebut? Notis naik tu tak banyak. Yang 245 tu kilang. Berapa orang ada kilang dia Lost Start tu? Sejak bila ada pejuang kilang pula? Bukan kita pejuang rakyat kah? Bergantung kepada undang-undang. Akta menetapkan 5 tahun boleh buat semakan. Tapi embas dekat 40 tahun tak buat semakan. Bila berlaku kepesertaan pembangunan, bila rumah makin banyak, bangunan makin banyak, parit koi makin besar, tapi parit dia start kecil. Betul tak? Bila kawasan makin luas, sebih makin banyak, tapi duit duk banyak tu juga. Jadi masalah. Bila kita namakan dia Majlis Bandaraya, sebih dia patut bandaraya, tapi dia tak boleh sebih sebagai bandaraya pasal kos tinggi, pendapatan rendah. Dah kat 40 tahun tak berlaku semakan. Pendekatan dia dah stagnan, habis. Lalu start mula kawasan untuk bangunan baru, dia kena pergi bendang. Memaju tak mau buat pasal kena masuklah bendang, kos tinggi. Tambun tanah bendang sama kos dengan beli tanah tu. Jadi cas pemajuan yang menampung sedikit pendapatan PBT ni kurang di embas. Dia bergantung pada cukai dengan orang tak bayar apa semua kan. Dan itulah alasan yang dikemukakan kepada PBN semasa mereka mengemukakan cadangan untuk membuat kadaran semula, rating itulah. Jadi lepas ni proses dia bantahan, lepas tu dia buat rumusan, lepas tu dia akan diangkat semula. Masa tu boleh tanya saya ada naik ke ada turun. Sekarang belum boleh tanya lagi. Sekarang Datuk Bandar sudah bagi penjelasan daripada 91,000 pegangan, 8,000 datang untuk buat proses bantahan. 10% lah makna dia.
Yang bising tu bukan 10% tu. Yang bising tu orang tak terlibat tu. Orang Keluar Nerang, orang Jitra, orang Kuala Lumpur, orang Ipoh, orang baling pun tadi. orang baling, orang sik. Depa ni yang sibuk sepak tau. Kawasan tu kawasan Embas. Yang lebih-lebih ni orang luar. Bukan orang dalam Bandaraya Lostar. Jadi tak payah sensasikan. Ini proses biasa. Negeri lain pun buat. PBT di negeri lain pun buat. Tapi oleh kerana ni berlaku di Kedah, maka dia jadi satu benda ajaib di dunia. Jadi kita hadap saja. Itu proses normal. Perlumbungan RE. Ada Trump masuk lautan hari tu saya tak bagi. Macam mana jawapan tu? Hampa nak pikuk tu lah. Hampa nak pelagar dengan mereka, dengan Anwar Ibrahim. Macam-macam lah kan. Inilah kerja pemberita. Aduh. Buat tajuk sensasi lah. Sensasi apa semua hari. Kebetulan. Tak ada lagi. Depa masih kita bagi exploration EL masih dalam peringkat eksplorasi. Kemudian tu selepas dapat EL dia kena ada EIA. Dia ada 10 lesen pula. Dengan agensi-agensi ni semua 10. Saya pergi lawat di Perak tu. Dia penuhi semua syarat ataupun peraturan tu, kajian-kajian tu 10. Dia dah dapat EL, dia dah kena pasti tak mana ada. Lepas tu dia kena proses 10 ni. Ambil masa. Saya dipahamkan hak di Perak tu nak penuhi requirement tu 1.5 tahun. Jadi taklah cepat sangat. 1.5 tahun lah. Dah daripada cam, tak mana ada dia nak. Dan nak penuhi tu lambat juga lah. Tapi tak banyak yang mohon tu, tak banyak. Yang dah bagi EL tu Prospek Suria lama dulu. Kemudian tu TGI. Kemudian tu 2008, 3 je. Tunggu lah. Lepas ni kaya kita. Saya rasa mapping untuk mineral ni dia ada dalam dokumen di bawah lah kan. Dia kata banjaran tu je. Banjaran yang terbabit tu lah. Sekitar daerah Nisik, Baling. Tak lain saya tak ada. Saya tak pastilah sebab saya tak buat kerja eksplorasi tu. Nak kajian dulu. Depa explore lah, depa explore taman ada. Tak semestinya tempat tu ada boleh dibuat mining. Sebab tak cukup. Tak cukup kapasiti. Kos dia tinggi. So bila semua syarat-syarat dipenuhi, masuk ini 1.5 tahun dan 2 merombong lah. Ya. You mau beli lah itu? Nak tak ada duit tak apalah. Okey, media. Terima kasih. Mereka Datuk Seri